Okey, sekali lagi saya kongsikan sedikit ilmu berkaitan dengan Spider Reward. Bagaimana nak tarik Spider Reward tanpa menggunakan modal tambahan atau deposit baru. Modal tu kita unstake dulu daripada staking asas, and then nanti kita akan pulang balik. Contoh pada hari ini saya LJNS saya ada 163.5835, and then kita tengok saya punya Spider Reward. Kita tengok berapa reward. Okey, macam sekarang saya nak tarik 10.1010. Berapa energi yang kita perlu? Berapa yang perlu kita unstake untuk jadikan energi? Kita kena ada 5 LJNS untuk dijadikan turbine. Dan dekat DAI kita kena ada 10 LJNS untuk dijadikan DAI. Untuk makluman DAI kita akan dapat balik on the spot bila kita tarik keluar dekat turbine nanti. Okey, kat sini saya tunjuk kenapa saya cakap sini yang dekat Spider Reward ni dia ada 10 tapi kita perlukan 5. Kat sini dia ada tulis, kita semak balik dekat main. Sebab kita nak beli ni dekat main kan, dekat main ni ada tulis. Dekat sini today index ni 2.205 ni maksudnya 1 point akan dapat 2.05. 2.05 LJNS. So maknanya 1 nisbah 2 lah. Lebih kurang macam tu lah, senang kita faham 1 nisbah. Kita pergi ke unstake, kita unstake 15. Faham? Kita unstake 15. 15 unstake kan. So untuk unstake, macam saya cakap dekat origin dia tidak ada lock tidak ada lock apa-apa modal awak. Bila-bila masa awak boleh unstake. Tak ada awak nak ambil duit bila nak waktu malam tengah pergi kencing, tengah pergi apa benda tandas, nak pergi malam minum tiba-tiba ingat nak pakai duit, boleh unstake. Ni buktinya. So bila kita unstake dia akan duduk dekat unstake balance dapat 15 tadi saya unstake dan duduk unstake balance. Maksudnya kita dah boleh beli energy. So energy kita nak beli, kita masuk balik dekat main. Kita pergi ke obtain value, energy value, pergi ke obtain energy value. And then tekan 5. Kita nak 5 je kita nak 5 je. 5 nisbah 10. Betul tak? Sebab kita nak keluarkan 10 kan. So ada 5. So kita kena 5. 5 kita pledge. Okey, kita pledgekan 5. So nanti kita dapatlah tarik 10 tu. Okey, sekarang saya pun ada balance 20.20. Tengok. Dekat invite. Okey, energi dah masuk. Nampak tak? Energi dah masuk 10. Nampak tak? Ni lah betul. 1 nisbah 2. So sekarang kita tekan turbine. Next step tekan saja turbine. Dia akan hantar ke turbine. Dia akan hantar ke turbine. So bayar saja dia punya fee. Okey, kita boleh tarik semua dengan 10.45 kita boleh tarik 10.41. Okey, nampak tak kosong? Nampak tak kosong? Betul tak kira-kira saya? So maknanya 1 nisbah 2 baca tu je. So semua dah habis kita tarik. Ke mana dia pergi? Kita dah tarik semua. Dia pergi ke turbine. Awak tengok dia turbine. Okey, di turbine. Pergi ke turbine, dia dah ada di turbine. Okey, dia dah ada sini, nampak? Okey, untuk tarik ni tu yang saya cakap tadi, kita kena standby DAI. DAI ni sama nilai dengan 10 LJNS. So kita kena ada 10 LJNS, 10 poin lebih ni untuk tarik semualah. Sekarang saya ada standby tadi kan dekat asset 10. So tapi kena jadikan DAI. So Bangka pergi ke asset, kita tadi jadikan LJNS yang kita ada balance 10 tadi kita ada balance 10 tadi. Nampak? Okey, ada balance 10 ni kita jadikan DAI. Sesuai perlu jadikan DAI baru boleh tarik yang turbine tu. Nanti dia akan pulang terus 10 yang kita LJNS yang kita swipe pergi DAI ni, dia akan pulang dalam bentuk LJNS. Okey, dia akan pulang dalam bentuk LJNS. Jangan risau, memang dia pulang terus. So 52 DAI diperlukan untuk tarik 10. Nanti ada balance sikit lah. Boleh juga nak tarik semua atau tinggal sajalah. Okey. Nanti saya buktikan adakah apa yang saya cakap ni betul atau omong-omong kosong. Okey, tunggu sampai sukses. Dah sukses kita masuk semula. Okey, asset kita tengok dia dah jadi DAI. Okey. Mana DAI? Okey, dah jadi DAI 52. So DAI bila dah jadi DAI maknanya kita dah boleh patah balik ke turbine untuk tarik tadi yang 10 LJNS tadi untuk warm up 24 jam. Dia masuk balik ke turbine. Kali ni masuk ke turbine bukan invite Sebab asset kita dah ada di turbine. Asset Spider Reward tadi. Okey, dah sampai sini. Nampak sini? DAI pun dah ada sini. So saya tarik maksimum. Boleh tak tarik maksimum? Nampak tak boleh sebab apa? Tadi saya cakap 10 kan, saya ada 10.10. So dia cuma boleh tarik 9.3. Tak apa, nanti kita buat kali kedua. Nampak tak? Kalau nak 10.10 maknanya saya kena ada sama nilai 10.10 LJNS. Jadi kita tak payah 2 kali, tapi ini tak apa, kita boleh habiskan 2 kali dengan cara saya buat yang tunjuk. Okey, so sekarang saya dapat 9.3, saya tarik 9.3 ni dia akan pulang 9.3 koin yang saya tarik ni, nilai ni DAI tadi yang jadi LJNS ni dia akan pulang dalam bentuk LJNS. Okey, sekarang ada baki 0.7, mana saya nak kurang-kurang setengah orang kata 70% LJNS lagi harga untuk satu. Okey, ni dah ada satu dia dah tarik warm up besok lebih kurang sama macam ni. Nanti saya tunjuk sebelum saya sambung. Okey, patah mula ke asset, kita nak tarik baki lagi 0.7. Cara dia bagaimana? Okey, tadi dah jadi so ada balance satu tak cukup, dia nak 0.7. So kita ambil daripada LJNS ni jadikan DAI supaya dapat nilai dia sama 0.7 sama kita tarik baki tadi. Okey, macam mana cara dia? Lebih kurang 0.9 LJNS kita tukar. Okey. So kita tarik 0.7 kita lebihkan sikit sebab tolak fee tolak apa ni kan 2-3 kali kerja kan. Lebihkan sikit. Jangan kedekut. Okey, bila dah sukses kita pergi ke asset, kita tengok dia jadi tak lebih daripada 0.7 kita tarik. Okey, 4.7 ni mana kita boleh tarik hampir 1 koin lah. So masuk semula dekat turbine. Okey, baki 0.7 ni sebab kita dah ada 4.7 kita boleh tarik semua lah baki ni. Nampak 0.71 ada lagi, dia tinggal dengan 0.8. Tak nak bagi semua juga tak apa. Okey, ingat yang ni yang kita guna untuk DAI ni, yang jadikan DAI dia akan pulang terus dalam bentuk koin balik semua. Tadi kita tinggalkan 10.1 10 dengan 10 tengok. Lepas kita tarik DAI ni dengan cost fee apa benda semua, berapa baki LJNS kita? Jadi tak 10 balik atau kurang sikit lah sebab ada fee kan, mesti kurang sikit.
Betul tak? So ada dua ni akan kita tekan claim besok lebih kurang pukul 3.47 petang. Besok. So tekan claim. So mana kita tekan claim ni dia akan pergi ke aset kita dalam bentuk LJNS dan kita boleh stake balik semula. Boleh simpan atau boleh guna untuk apa-apa saja. So kita tengok tadi yang dah kita ambil guna untuk jadi dai, kita dapat tak 10 balik? Okey. Kita tak dapat 10 tapi sebenarnya ada 8 ni kat sini ni. Okey, kita boleh jadikan 8 ni jadikan LJNS. Okey, kita boleh jadikan LJNS 8 ni. Kita dapat tak 10 balik? Betul tak? Sebab kita dah pulang balik 10 ni, dai ni kita boleh pulang balik. Kita pulang balik dalam stake kita tadi. Sepatutnya kita nak guna 5 je untuk kita place kan, betul tak? Perasan dah? Agak-agak faham tak? Okey. Saya rasa faham lah kan. Ini saya ajar bukan ni awak praktikkan lah kan. Kalau tak faham awak praktikkan. Kalau nak bagi faham betul-betul kita bayar. Itu saya ajar sampai faham. Okey, sekarang dah jadi aset. Dia jadi 10 balik ke tak? Jadi 10 balik ke tak? Okey, dia tak jadi. Mana kita hilang 0.7 poin saja modal hilang dalam fee. Okey, apa perlu kita buat? Tak payah tunggu besok, kita terus staking balik nilai 9.7 tadi. Jangan lama, jangan buang masa. Sebab masa itu sebab setiap masa itu kita akan dapat auto compounding. So masuk saja balik dalam bentuk stake. Nanti baki yang 10 tu besok pula kita masukkan. Agak-agak nampak tak proses dia? Kita tak perlu tambah duit Kita tak perlu tambah duit. So pergi sini kita stake balik semula 9 koin. Okey, stake balik yang kita pinjam tadi 10 dah tinggal 9.3 koin, tak kisahlah. Maknanya kita cuma keluar modal 7 saja. Dengan 5 tadi kita placekan. 5 tu pun kita akan dapat balik setiap 24 jam nanti kita akan dapat dalam bentuk place. Okey, agak-agak faham tak sampai sini? Ada dua tadi yang kita claim dekat Spider Reward, dihantar ke Turbine dan kita claim lagi menggunakan dai. Dua ni di log 24 jam untuk tuan-tuan, dan hari esok waktu yang sama kita tekan collect di sini claim. Dan bila diklaim dia akan hantar ke token pocket dalam bentuk LJNS. Bolehlah awak masuk semula ke dalam staking asas kita. So di sini summary ada orang kata overview-nya adalah kita pinjam daripada stake asas kita adalah 15 coin. 15 coin LJNS. Ingat balik, kita pinjam 15, 5 kita guna untuk pledge. Maknanya kita stakingkan dalam pledge. 10 kita guna untuk temporary untuk tukar kepada dai dengan nilai LJNS yang sama dengan Spider Reward kita. Sebab 10 nak tarik kita sama nilai 10 LJNS jadikan dai. So dai tu kita dah return tadi, dah masuk dah staking balik 9.3, hilang 7 0.7 hilang. So totally besok kita akan dapat 10. Jadi kita untung apa? Dalam sistem ni yang kita buat tanpa deposit, tanpa modal ni kita untung berapa? Keseluruhannya dalam sistem yang saya cakap, kita tarik Spider Reward tanpa modal ni, hari ini tarik 10 Spider Reward dengan bermodalkan unstake 15, kita untung 19.3 LJNS. Kita staking semula. Maknanya 19.3 LJNS keseluruhannya kita dapat balik daripada modal yang kita unstake tu 15, tolak 5 ditanamkan dalam sistem pledge selama 365 hari. So kita dapat balik 19.3. So daripada Spider Reward 10, kita ada untung 4.3 LJNS. Faham tak kat sini? Maknanya kita betul tak? Kita untung 4.3 LJNS sahaja dari Spider Reward 10. Ini adalah untuk jangka masa panjang sebab sistem yang saya syorkan ni adalah untuk jangka masa panjang, because awak punya Spider Reward semakin lama semakin tinggi. Sampai bila kamu nak guna modal, ada duit nak deposit baru tarik, ada modal nak deposit baru tarik. Jadi tak relevan akan datang. So saya titipkan cara yang paling mudah tanpa modal. Inilah cara dia. Because yang kita bakar sebagai pledge, yang kita stake sebagai pledge untuk beli energy tu, kita akan dapat interest rate setiap hari. So daripada interest rate tu sebenarnya awak tak perlu pledgekan semula. Awak boleh burn, because itu adalah percuma, buta-buta awak dapat dan awak burn. Ini saya syorkan untuk orang yang ada Spider Reward besar Spider Reward besar. Mungkin 2 atau 3 kali awak gunakan sistem pledge, awak beli 5 coin, pledge 5 coin, pledge 5 coin, mungkin 3 kali. After that you dapat interest rate daripada pledge tu, awak burn, because satu burn dapat 4 lebih coin untuk kita tarik Spider Reward. Agak-agak faham tak saya cakap? Maknanya setiap interest rate yang awak dapat daripada nilai pledge yang awak staking tu dalam sistem energy obtain tu untuk beli energy tu, awak dapat je, awak burn kan. Claim burn. Jangan beli pledge again. Tapi kena buat pledge dulu lah, mungkin 2 atau 3 kali lah. Itu saja modal dia. Mungkin awak buat pledge 2 atau 3 kali, and then after that interest rate tu you burnkan saja, because dia adalah free aja awak dapat. Sebab yang nilai awak pledge tu 365 awak akan dapat return back. Ni saya syorkan untuk orang yang memang Spider Reward dia sangat besar lah. Supaya mengelakkan kerugian untuk jangka masa panjang. Because akan datang mana tahu ada rezeki dapat DAO punya reward pula. Sama juga sistem dia macam ni. Awak kena beli energy. So ini adalah cara yang untuk jangka masa panjang yang tidak akan merugikan. Mula-mula ya awak nampak rugi, tarik 10 dapat 4.3. Tapi on the long term, cara ni sangat terbaik untuk awak. Fikir-fikirkan dan renung-renungkan, cuba hadam dan fahamkan. Kalau saya salah, saya minta maaf, tapi ini adalah cara yang terbaik yang saya jumpa, because saya dah 2 kali buat. Kali pertama saya pledge, sebenarnya dah 5 kali saya pledge, and then after that saya cuma ambil interest rate yang saya untung daripada pledge tu, saya beli burn. 2 saya dapat tarik hampir 10. So yang terbaru saya baru tarik 10 daripada burn hasil daripada interest rate pledge. So saya rasa saya sangat untung. Sebab saya dapat free LJNS daripada pledge, and then I burn. And then I boleh tarik 10. So setiap minggu saya dapat 10, and then saya dapat daripada free punya LJNS, saya beli burn. Okay? Kalau awak ikut betul-betul cara saya, awak akan nampak apa yang cuba saya sampaikan.
Cuma renung-renungkan dan faham-fahamkan. Sebab sepada reward kamu semakin lama semakin besar. So, mana yang belum join, sila join because awak akan dapat gaji setiap 8 jam, setiap hari, 3 kali sehari. So, mana yang boleh bekerja sampai hari tua, silakan abaikan pesanan dan ajakan saya. Assalamualaikum.